أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن أصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, semualah kita merafakkan sendiri kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat semua kita berhimpun bagi menyambung pengajian kita insyaAllah. Surat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Firman Allah Ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'ul mathani, yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Dikatakan makna sab'ul mathani adalah 7 surah pertama yang panjang, dan Al-Quran yang agung adalah ibu Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Dikatakan juga sab'ul mathani adalah ibu Al-Quran, yakni surah Fatihah. Dan dikatakan Al-Quran yang agung merujuk keseluruhan Al-Quran. Dikatakan sab'ul mathani adalah apa yang terkandung dalam Al-Quran dari suruhan dan tegahan, khabar gembira dan peringatan, perbidalan dan nikmat-nikmat. Dalam kata lain, kami telah memberi kepadamu perkhabaran Al-Quran yang agung. Dikatakan juga penamaan ibu Al-Quran sebagai mathani kerana ia dibaca sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Dikatakan lagi bahawa Allah Ta'ala telah mengkhususkannya hanya buat kekasihnya Nabi SAW berbanding para Nabi yang lain. Dinamakan Al-Quran sebagai mathani kerana kisah-kisah yang berulang di dalamnya. Artinya lagi, kami telah memuliakanmu dengan 7 kemuliaan, yakni petunjuk, kenabian, rahmat, syafaat, pangkat kasih ataupun mahabbah, keagungan dan ketenteraman. Jadi para ulama tafsir berselisih pendapat mengenai makna sab'ul mathani ini apa benda. Ya. Pertama kita kena faham tuan-tuan dan puan bahasanya. Sab'ul mathani mengikut majoriti ulama tafsir merujuk kepada surah Al-Fatihah. Dan pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas. Seumpama kata sebahagian ahli tafsir lagi dan majoriti mufassirin menyatakan bahawasanya sab'ul mathani yang dimaksudkan dalam surah Al-Hijr itu dia sememangnya merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ya. Jadi sebab tu dikatakan antara nama lain bagi surah Al-Fatihah merujuk kepada sab'ul mathani ataupun 7 pujian yang berulang. Berulang sebab apa? Sebab pujian kepada Allah Ta'ala itulah intipati utama dalam surah Fatihah. Ya, pertama mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, bismillah ataupun basmalah itu tergolong terangkum dalam surah Al-Fatihah. Tapi pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, mereka tidak memandang basmalah ataupun bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, tapi disebabkan kita mengikut mazhab Syafi'i, maka basmalah ataupun bismillah termasuk di dalam surah Al-Fatihah, dan dengan basmalah itulah ayat pertama yang berada di dalam surah Fatihah. Ya. Jadi kalau kita mengikut kepada qaul Imam Syafi'i, maknanya basmalah itu sendiri pada hakikatnya sudah pun menunjukkan sebahagian daripada pujian Allah Ta'ala, pujian kepada Allah dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Contoh, lepas tu apa dia? Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lepas tu diulang balik semula yang mana sebahagian sifatnya itu adalah maha pemurah lagi maha penyayang ataupun maha mengasihani. Ya, lepas tu ayat yang berikutnya pula, penguasa di hari pembalasan pun merujuk kepada pujian bagi sebahagian sifat Allah Ta'ala. Ya.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, pun pada hakikatnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sudut ayat yang kelima itu menunjukkan betapa megah dan agungnya Tuhan kita tersebut, sehingga kan makhluk yang lain tidak boleh berdiri dengan sendiri kecuali mesti minta tolong daripada Allah Ta'ala. Makhluk tak ada kuasa, tak ada sebarang kekuasaan pada zatnya. Kita ni tuan-tuan dan perempuan berdiri, ada wujud, semua sebabnya punca daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam perbahasan ahli tasawuf, mereka mentamsilkan makhluk ini umpama bayang bagi zat. Tapi bukan kita nak ngabarkan bagaimana rupa bayang makhluk itulah hakikat bagi Allah Ta'ala pada zatnya, itu kalam kufur. Tapi nak mentamsilkan wujud makhluk itu seumpama bayang yang terbit daripada wujud zat. Bayang dia bergerak sendiri tuan. Ni nak bagi mudah faham, tak nak cerita panjang ke tu, sebab kita ada agenda lain. Bayang kalau ada, dia ikut gerak zat ke, dia boleh bergerak sendiri. Katakanlah saya berdiri tegak contoh. Lepas tu nampaklah bayang tu pun tegak. Lepas tu tiba-tiba bayang tu boleh berlari contoh. Boleh tak? Bayang tu boleh pergi ambil semayang, boleh makan nasi lemak, boleh pergi berak nyamban contoh. Boleh ke? Tak boleh ada. Bayang tu dia mengikut gerak sifat. Jadi tamsilan sebahagian ahli sufi memaknai makhluk ni dalam segala segi aspek, daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara, tidak lepas daripada iradat Allah Ta'ala. Segalanya sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Gerak diam kita, takdir rezeki kita sebagainya, itu semua sudah pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Tak boleh bergerak dengan sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada walau satu helai daun yang gugur daripada pokok, mahupun bijian yang bergerak ataupun yang ditiup pada malam yang gelap gulita, dan segala yang basah dan kering, apa yang berlaku pada gerak dan diamnya itu, apa yang berlaku terbit pada zahir dan batinnya, itu semua sudah pun maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Illa fi kitabim mubin. Walaupun kitabun mubin ditafsirkan oleh para ulama tafsir merujuk kepada Lauh Mahfuz, akan tetapi jangan kita lupa, Lauh Mahfuz itu mencatat segala titah perintah Allah Ta'ala. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk catat, itulah kerja Lauh Mahfuz dan kalam. Kalam ni bahasa kita pena, lauh maknanya papan. Mahfuz tu sifat bagi lauh tu, lauhun mahfuzun. Papan yang dijaga, mahfuz. Jadi barang yang dijaga adalah mahfuz, daripada kata akal maf'ul, barang yang diperbuat akannya. Faham makna kan? Lauh mahfuz tu bukan makna apa yang terbayang dalam kepala kita macam koteh ke apa benda, tak. Lauh ni tamsilan. Walau secara bahasa merujuk, lauh ni secara bahasa merujuk papan. Mahfuz tu sifat bagi papan, itu maknanya apa, catatan yang dipelihara, yang dijaga. Kalam tu merujuk pena. Dia secara kiasan. Hakikatnya wallahu a'lam. Tapi jangan kita membayangkan Allah Ta'ala menulis pakai lauh dengan kalam tu pula. Allah Ta'ala hanya menitahkan lauh dan kalam supaya mencatat segala ketentuan dan takdir makhluk yang berlaku sejak hari pertama segala alam ini dijadikan, dan tak akan berhenti sampailah bila-bila. Itu kerja lauh dan kalam. Mana tahu apa hari tiba-tiba nak sampai lauh kalam nak cerita tuan. Mana berhenti ni? Surah Fatihah ni mana tahu apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita tak boleh berdiri sendiri kecuali dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Tu banyak kali kita ulang seumpama pengajian marin. Koklah Allah Ta'ala tak takdirkan kita ni apa-apa, nak bergerak boleh tak? Tak boleh dah. Jadi bangkai lah kita. Tak bergerak mana-mana dah. Takamama bisu.
Faham makna ibaratnya? Jadi segala apa yang berlaku pada kita ni gerak dan diam itu semua sudah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan sampailah habis surah Fatihah tersebut, yang mana hakikatnya semuanya adalah pujian kepada Allah Ta'ala, yang diulang-ulang masa bila? Setiap rakaat tu kita ulang surah Fatihah tu. Setiap rakaat wajib kita mengulang surah Fatihah. Jadi sebab tu para ulama menyatakan sab'ul mathani merujuk kepada surah Al-Fatihah. Dalam kitab tafsir lagi, seumpama tafsir Ibn Katsir contoh, berselisih pendapat adakah surah Fatihah itu Makkiyah ataupun Madaniyah itu. Adakah ia turun sebelum hijrah ataupun sesudah hijrah? Jumhur ahli tafsir yang menukilkan daripada para salafus salih radhiyallahu taala anhum menyatakan bahawasanya surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, kerana keseluruhan surah Al-Hijr adalah surah Makkiyah. Faham makna kan? Sebab apa? Surah Al-Hijr itu adalah surah Makkiyah. Maknanya daripada literal ataupun zahir itu sendiri menunjukkan surah Al-Fatihah telah pun mendahului surah Al-Hijr. Sebab apa Allah Ta'ala kata dan sesungguhnya kami telah ni makna sedang berlaku, kau dah berlalu dah. Telah berlalu. Walaqad dan sesungguhnya kami, sememangnya. Allah Ta'ala tekan 2 kali lam mutaukid dengan isim apa huruf qad tu, maknanya wujud sesungguhnya, sememangnya, sebenar-benar. Atainaka datang dalam sirah fi'il madhi ataupun past tense, bahasa combong kan. Telah berlalu. Atainaka. Jadi maknanya surah Al-Fatihah sudah pun mendahului surah Al-Hijr. Berbeza dengan pendapat yang menyatakan surah Al-Fatihah itu adalah surah Madaniyah, maknanya turun sesudah hijrah. Kerana ada sebahagian qaul ahli tafsir dan sebahagian salaf menyatakan keseluruhan surah Al-Hijr ini turun di Mekah ataupun sebelum hijrah, kecuali ayat ini sahaja. Ayat yang ke-87 dalam surah Al-Hijr ini menurut setengah qaul turun sesudah hijrah. Manakala bagi ayat yang lain menurut pandangan mereka itu turun sebelum hijrah. Adapun walaqad atainaka sampailah habis ayat tu sesudah hijrah. Itu ikut setengah qaul. Tapi pandangan majoriti menyatakan keseluruhan surah Al-Hijr itu daripada mula sampai habis semuanya turun sebelum hijrah dan sifatnya sifat Makkiyah. Dan ada juga sebahagian ahli tafsir yang lain menyatakan apa dia? Boleh sahaja digabungkan dalam kata maknanya apa? Surah Al-Fatihah turun di Mekah dan juga di Madinah. Sebab ada sebahagian ayat yang turun berulang kali. Kita tak lazim kita faham maknanya setiap ayat yang ada dalam Quran tu Allah Ta'ala turun sekali yo. Tak. Ada beberapa ayat, ada beberapa surah dalam Quran yang Allah Ta'ala turun beberapa kali. Maknanya sebab nuzul lain, tapi ayat yang turun tu ayat yang sama. Faham makna ibarat? Faham makna ibarat? Maknanya tidak semua secara mutlak ayat dalam Al-Quran itu turun sekali. Ada beberapa ayat ataupun beberapa surah yang turun beberapa kali disebabkan sebab nuzul ataupun sebab penurunan ayat tersebut yang berbeza-beza. Itu kena buka dalam kitab ilmu ulum Quran lah. Wal Qur'anal azim, dan juga Al-Quran yang agung. Ada sebahagian yang kata sab'ul mathani, dan ini pandangan yang kedua selepas pendapat majoriti yang kata sab'ul mathani merujuk kepada surah Al-Fatihah. Maknanya 7 surah pertama Al-Quran yang panjang tu. Daripada apa dia? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal dan surah Bara'ah. Surah Bara'ah surah apa? Surah Taubah.
Sebab munasabah dia, permulaan surah Taubah tu menceritakan mengenai Allah Ta'ala dan Rasul sekalian orang beriman berlepas diri daripada orang-orang musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi, bara'atum minallahi wa rasulihi alladhi ahadtum minal musyrikin. Waktu surah Taubah tu tidak diturunkan dengan ataupun tidak dituliskan dengan basmalah. Pasal tak, surah yang lain semua ada basmalah kecuali surah Taubah. Dan ni pun berlaku ikhtilaf ahli tafsir. Ada yang mengatakan surah Bara'ah itu sambungan daripada surah Al-Anfal. Itu setengah kaul yang lain pula kata surah At-Taubah itu tidak didatangkan dengan basmalah sebab Allah Ta'ala menurunkan surah tersebut, Allah Ta'ala turun dalam keadaan murka. Faham makna? Mula-mula Allah Ta'ala turunkan surah tu dalam keadaan murka. Maka kalau diletakkan basmalah kat situ, dia tak seinambung kat situ. Tidak ada keseinambungan. Sebab basmalah ni bercerita mengenai tajalli jamal, sifat-sifatnya yang indah, yang rahmah, yang kasih, yang mahabbah. Tiba-tiba ayat pertama tu tempolak tu. Kono tak? Tak kono dah. Jadi sebab tu surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah tidak diletakkan dengan kata basmalah mengikut setengah kaul ahli tafsir. Ibu Al-Quran ni semua maklumlah, nama lain bagi surah Al-Fatihah, Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Banyak sebab dia. Sebab yang paling jelas sekali adalah surah Al-Fatihah itu adalah ringkasan bagi Al-Quran keseluruhan. Ringkasan daripada sudut apa? Ringkasan daripada topik-topik utama yang dibahas dalam Al-Quran. Contohnya apa? Tauhid. Ada tak tauhid dalam Fatihah? Apa tak ada pula? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan sifat Allah Ta'ala daripada sudut rububiyahnya menciptakan sekalian alam ini dan mentadbir dia. Lepas tu daripada sudut uluhiyahnya, ni kalau kita nak bahas daripada perspektif tauhid tiga. Kan tauhid tiga yang dibawa dari Wahabi tu dah. Tauhid tiga ahli sunnah, maknanya Allah Ta'ala ada tiga pembahagian tauhidnya. Rububiyah maknanya i'tiqad Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, yang mentadbir alam ini dan sebagainya. Daripada sudut uluhiyah pula, menunjuk bahawasanya Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah. Faham makna? Yang ketiga, tauhid asma' dan sifat, maknanya mengesakan Allah Ta'ala daripada sudut nama-nama dan sifatnya. Yang disebut dek Wahabi apa semua tu, bila dia memahamkan ataupun menambah makna tauhid rububiyah tu, orang kafir pun bertauhid pada sudut-sudutnya. Jadi sudah menimbul fitnah dan kekacauan. Orang kafir mana tauhid pula. Makna tauhid apa dia? Mengesakan Allah Ta'ala. Tak ada sekutu baginya. Orang kafir ada tak mengesakan Allah Ta'ala? Mana ada? Dia syirik. Orang jahiliah Makkah bagian tauhid ke? Mana ada? Kalau tauhid takkanlah sampai 360 berhala keliling Kaabah tu. Jadi sudah berlaku kerancuan istilah antara tauhid dan syirik. Kalau dia setakat berhenti, maknanya i'tiqad menyatakan Allah Ta'ala semata-mata, apa Allah Ta'ala itulah yang mencipta alam apa semua, mungkin perbahasan ni selesai. Sebab ahli sunnah dia tak tolak takrifan tersebut. Yang ahli sunnah pertikaikan bila dia tambah pula, dia kata pada sudut ini orang kafir pun bertauhid. Walhal akar ataupun makna tauhid itu sendiri maknanya mengesakan Allah. Tapi kalau dia kata pada sudut ini orang kafir percaya Allah Ta'ala tu Tuhan, mungkin kita boleh berbahas. Sebab Al-Quran sendiri Allah Ta'ala bercerita apa dia, kalau orang kafir itu terumbang ambing di lautan, pada siapa minta tolong, saya mereka akan menyebut Allah. Tambahkan dalam surah Az-Zumar ni Allah Ta'ala cerita orang kafir itu dijadikan berhala-berhala tu sebab apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah. Tu kau nak faham betul. Allah Ta'ala cerita jawapan dan ulasan orang kafir tak kala ditanya kenapa diadakan berhala-berhala ini. Dia kata apa dia? Perantara semata-mata apa? Kami hanya menjadikan ia perantara. Tawassul betul contoh. Tak ada. Dia kata apa dia? Ma na'buduhum.
tidaklah kami sembah sekalian berhala itu kecuali sebagai satu wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Apa makna? Syirik lah. Faham makna tuan? Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah sekalian berhala itu. Maknanya sudah mengadakan sekutu bagi Allah. Faham makna tuan? Sebab tu kono letak betul titik perbahasan satu istilah tu macam mana nak faham ni. Main syok sendiri yo, solat kita yo. Ya. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah. Dia nyembah, dia bukan sekadar i'tikad berhala tu perantara, dia nyembah ini. Maknanya ada Tuhan selain Allah di sisi orang-orang musyrikin. Nah, faham mana ibarat? Nah. Kemudian apa dia? Surah Fatihah juga bercerita mengenai kenabian. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah mereka yang telah dikurniakan nikmat itu? Dalam surah yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan juga mengisyaratkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah Fatihah tersebut. Apalah? Orang beriman berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang ini jalan yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu, dan bukan pula jalan mereka yang engkau murkai maupun jalan mereka yang sesat. Al-Imam Tirmizi dalam sunan dia meriwayatkan daripada hadis Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala an. Dia bercerita masa mula-mula dia masuk Islam, Nabi SAW ada bersabda sesuatu kepada dia, dan dia sebut ghairil maghdubi alaihim al-yahud wan nasar waladdallin an-nasara. Al-maghdubi alaihim maknanya mereka yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Waddallin, mereka yang sesat merujuk kepada orang-orang Nasrani. Nah, ini tafsiran daripada Nabi SAW. Ni tak boleh kita nak tukar-tukar. Jadi kalau kita ambil keseluruhan hikmah daripada surah Fatihah, orang beriman yang disebutkan dalam surah Fatihah itu siapa? Kita lah, umat Nabi SAW. Dan kita doa bukan jalan mereka yang engkau murkai, maknanya dari kalangan orang Yahudi. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani. Siapa kaum yang berdoa tu? Kita lah. Mana kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, siratul mustaqim, maknanya merujuk kepada petunjuk syariat kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ahli tafsir berselisih pendapat makna siratul mustaqim dari tafsir surah Fatihah itu, tuan. Saya nak ambilkan pasalnya. Mana tadi? Lupa. Ahli tafsir berbeza pendapat. Makna siratul mustaqim ada yang kata Rasulullah. Ada yang membahagikan siratul mustaqim maknanya agama Allah. Siratul mustaqim yang lain ada yang kata merujuk kepada Islam. Walaupun pada zahirnya ada ikhtilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang ngubah Rasulullah, ada yang ngubah Quran, ada yang ngubah Islam. Tapi boleh tak kita harmoni tiga-tiga pendapat ni? Boleh tak kita satukan? Boleh. Apa tak boleh pula? Nak menyatukan macam mana? Kita letak pangkal tafsiran yang utama sekali, siratul mustaqim merujuk kepada Nabi SAW. Bila kita mengabarkan siratul mustaqim itu adalah Rasulullah, bila mengikut Rasulullah lazim kita mengikut Al-Quran. Seumpama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, tak kala ditanya mengenai akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Adalah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Siapa yang bawa Quran? Siapa yang bawa Quran? Kita ke? Labai kampung ke? Siapa yang bawa Quran dan? Rasulullah lah. Kau tak ada Rasulullah, sampailah Quran kita. Tak ada.
Bila lazim kita mengikut Quran, maka lazimlah pula kita mengikut Islam. Mana boleh bercerai? Mana ibarat? Maknanya Siratul Mustaqim, tafsiran yang paling munasabah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan mengikut Rasulullah, lazim kita mengikut Quran. Bila mengikut Quran, lazim kita mengikut Islam. Mana boleh bermacam belah? Mana boleh kita bayang dalam benak akal kita bila mengikut Rasulullah bercerai pada Quran, lepas tu bercerai pula di Islam, ataupun kalau kita ikut Islam bercerai pula pada Quran, bercerai pada Nabi? Mana boleh? Siapa perantaraan yang membawa Quran dan Islam tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Qadhi Iyad lagi, sebahagian lagi kata apa dia, Sab'ul Masani merujuk kepada 7 jenis keagungan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk daripada Allah, kenabian dan risalah, rahmat, syafaat, pangkat mahabbah, keagungan dan ketenteraman. Sebahagiannya lagi Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Walaupun zahir ayat menggunakan kata az-zikra. Zikra ni kalau dalam bahasa literal ya, harfiah, dia merujuk kepada peringatan. Sebahagian daripada nama Al-Quran juga dimaknai dengan az-zikra. Seumpama firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan peringatan, yakni Al-Quran, dan kami jugalah yang memeliharanya, yakni Quran. Betul. Sebahagian daripada keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengungguli sekalian rasul yang lain, jangankan Nabi, rasul yang lain, Quran yang dibawa oleh Rasulullah dijamin selamat dan tidak disentuh daripada segala penyelewengan sampai hari kiamat, sampai menjelang kiamat. Berbeza dengan Nabi Musa, berbeza dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala tak ada pun mengabarkan yang Taurat yang dibawa oleh Musa, Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud, dan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tu kekal, terpelihara sampai kiamat. Tak ada. Allah Ta'ala hanya sebut pada Quran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Yahudi dan Nasrani berani menyeleweng wahyu dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, atau kebejatan ahli kitab ni menyeleweng kitab mereka sendiri. Orang Yahudi seleweng Taurat, orang Nasrani ataupun Kristian seleweng Injil. Berbeza dengan Quran. Orang nak seleweng macam mana? Tak boleh. Kalau di print out sekali pun Quran baru, contoh kita ada ramai berjuta orang hafal Quran dalam dunia ni. Kau nak tipu macam mana? Ni ayat ni mana sanadnya? Boleh kita tebak kan. Jangankan sanad, hafal pun confirm tak ada tu. Tak ada yang hafal. Berbeza dengan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran diriwayatkan secara bersanad lagi mutawatir. Apa makna mutawatir? Maknanya diriwayatkan dalam jumlah yang ramai. Tak ada siapa yang boleh, satu kelompok tu bila diriwayatkan secara ramai-ramai, mustahil berlakunya penipuan dan penyelewengan. Lepas tu pula apa dia? Terpelihara sampai hari kiamat. Itu daripada kebesaran Quran dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fungsi az-zikra disebutkan dalam ayat ni apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yakni daripada segala hukum hakam syariat, apa yang sama-sama daripada Al-Quran. Maknanya apa yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh kita pisahkan Quran dengan hadis. Sebab tu ijma' kaum muslimin mengkafirkan anti hadis. Tahu?
Contoh kau ada orang ngabar, saya tak percaya hadis kata. Saya orang Quran je. Tu kafir kan. Saya cakap banyak dah. Tak ada khilaf-khilaf dah. Memang kafir. Apa sebab? Umpama beriman ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tenang kafir. Faham ni barat? Ya. Beriman ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak percaya. Boleh ke? Boleh. Ya. Tapi orang yang anti hadis ni dia tengok juga kumpulannya macam mana. Kalau dia mengabar kami hanya berpegang kepada hadis-hadis yang sahih semata. Kita tak ada pegang hadis dhaif ke hadis yang dipertikaikan ke apa, tak ada. Maka itu tidak dikira kafir lagi. Dia masih lagi ada poin dia ni Islam. Kemudian yang kedua, dia memang tolak habis. Mana tak ada hadis Nabi ke Rasulullah ke tak ada autoriti nak menjelaskan Al-Quran ataupun agama ni. Ini kafir. Sebab pada tak langsung dia menolak kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jangan terkejut kalau pun Indonesia grup-grup Quranis ataupun orang yang anti hadis ni ataupun sekadar pegang pada Quran ni, sembahyang dia 2 waktu je. Sebab apa dalam Quran kata sembahyang pada waktu pagi dan petang. Mana ada sembahyang isyak? Mana ada sembahyang zuhur? Mana ada sembahyang asar? Lepas tu pula dia punya rukun sembahyangnya cuma sujud, rukuk dengan sujud je. Mana ada takbiratul ihram dalam Quran? Ada tak? Hendaklah engkau wahai orang beriman bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Mana ada? Ya, baca Fatihah dalam Quran ada ke? Maknanya rukun baca Fatihah dalam Quran tak ada. Ya. Tunggulah kan. Paling cepat bulan 10 lah saya terbit buku baru. Simpulan akidah ahli sunnah. Bagi saya siap tulis dekat Istanbul lagi. Nah. Tu semua kita sebut kan. Nipis yo 1.5 yo. Muka surat. Ya. Itu sebut antara kepincangan dan penyelewengan orang anti hadis ni apa benda. Apa i'tiqad dia, apa kefahaman mereka. Nah. Sebab tu kalau baca fatwa-fatwa jabatan-jabatan agama negeri-negeri, dia kata menyeleweng kepada Islam. Bahasa undang-undang menyeleweng lah. Tapi kalau bahasa syarak apa benda? Murtad lah. Menyeleweng daripada Islam. Sebab tu kena seiring, kena ada dua-dua Quran dan sunnah. Sunnah ni lah yang menerangkan Quran. Dan autoriti sunnah dalam agama pun banyak disebut dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang disuruh dek Rasul tu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditagah dek Rasul tu janganlah kamu buat. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Macam mana kita nak taat kat Rasul kalau sabda Rasul sendiri pun kita lawan tuan. Sabda Rasul pun kita tentang contoh. Maka sudah pasti berlaku kelompongan dan kepincangan dalam syariat. Mana ibarat tu? Lepas tu ada yang sampai menghukumkan apa tu? Ada sebahagian hukum hudud tak ada kata. Hukum rejam tak ada dalam Quran. Ini semua rekaan para fuqaha. Itu kafir tu. Sebab apa? Ahli sunnah bersepakat segala yang diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang mutawatir ataupun mustafid, maknanya dia di antara mutawatir dengan ahad, ataupun hadis itu ahad tapi diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka sepakat ulama ahli sunnah mengeluarkan orang yang menolak autoriti sunnah daripada 3 aspek tersebut daripada Islam. Dia main-main kan. Itu nak paling mudah faham orang tolak hadis ni, umpama dia beriman ke la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah tolak. Nauzubillah. Kemudian selainnya, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada manusia keseluruhannya sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan.
Khabar gembira ni pun kita dah bahas dah. Maknanya mengkhabarkan janji-janji Allah bagi orang yang taat, dan peringatan akan azabnya bagi orang yang ingkar. Jadi daripada ayat ni pula, kafatan linnas, manusia keseluruhannya, mengisbatkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu merangkumi sekalian ras bangsa. Berbeza dengan Nabi dan Rasul yang lain hanya untuk kaum tertentu. Bahkan sebahagian ahli tafsir kata apa dia? Pada kata linnas, maknanya sekalian manusia tu merujuk juga manusia dan jin, Arab dan Ajam, merdeka dan hamba, semua wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai sekalian manusia, sesungguhnya akulah utusan Allah kepada kamu semua, jami'a, semuanya, ataupun sekaliannya, ataupun segenapnya, ataupun apa yang semisal dengannya. Jami' maknanya keseluruhan, meliputi. Menunjukkan Nabi kita diutus kepada sekalian manusia, tak mengira kaum. Maka risalah baginda sallallahu alaihi wasallam meliputi sepanjang zaman. Tuan-tuan, untuk yang surah Al-A'raf ayat yang ke-157 tu, letak nota kat situ 157 kalau mengikut riwayat Warash. Kok orang ada hafal Quran salah ni Ustaz, patut 158 kalau mengikut penomboran riwayat Hafs. Sebab kitab yang saya terjemah ni orang Morocco dia pakai riwayat Warash. Jadi dia punya numbering itu dia berbeza sedikit dengan riwayat Hafs. Itu tidak mencacatkan apa-apa daripada sudut ayat lah. Maka risalah baginda itu meliputi sepanjang zaman. Selainnya, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Baik, Ibnu Ajibah bila dia menafsirkan potongan ayat ni, dia kata apa dia? Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ibnu Ajibah ta'liq kata apa dia? Allah Ta'ala tak sebut dengan bahasa umatnya, kerana kaum populasinya lebih sedikit daripada umat. Kaum populasi dia lebih sedikit daripada umat, dan umat merujuk populasi yang lebih luas dan lebih banyak daripada kaum. Umpama bahasa kita lah tuan-tuan, bangsa dan komuniti mana lagi besar? Bangsa dan komuniti mana lagi besar? Bangsa. Komuniti, satu taman ni pun boleh kira komuniti. Ya. Orang duduk satu lorong rumah kita, boleh dia gelar komuniti. Komuniti lorong jalan 5 boleh tu. Tapi sesuai tak kalau kita kata umat tu? Umat garden home tu. Tak kena. Tu kehalusan bahasa tuan-tuan dan puan, khususnya bahasa Arab. Sehingga sebahagian ulama tafsir, bab bahasa pun dia boleh datangkan pelbagai makna, pelbagai kehalusan daripada perkataan tersebut. So Ummah Ibn Ajibah kata, Allah Ta'ala tak kata pun dihantar kepada umat masing-masing, dia hantar kaum bilisani qaumihi. Kerana apa? Kaum lebih sedikit daripada umat, daripada sudut populasi. Tak kalau Nabi SAW diutus kepada sekalian manusia, maka kaumnya, yakni bangsa Arab ataupun khususnya orang-orang Makkah ataupun ahli Hijaz ataupun mereka yang sezaman dan berhimpun dengan Nabi SAW, mereka inilah yang meneruskan dakwah Nabi SAW dengan menterjemahkan wahyu baginda tersebut kepada orang Ajam. Kemudian muka surat berikutnya,
para nabi alaihi wassalatu wassalam diutuskan kepada kaum mereka sahaja, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagi sekalian makhluk, seperti yang disabdakannya, aku diutuskan kepada orang berkulit merah dan orang berkulit hitam. Ni bukan makna literal lah kan. Yang pergi rabur lah, kulit hitam ada, cik kulit merah lah. Kulit merah, kulit hitam ni mengikut ahli hadis. Kulit hitam merujuk kepada bangsa jin, kulit merah merujuk kepada manusia. Sebahagian lagi memaknai kulit merah merujuk kepada bangsa Arab, kulit hitam merujuk kepada bangsa Ajam. Dia bukan makna warna kulit secara literal tu, tak. Dia hanya satu metafora. Sebahagian kata bangsa Arab dengan Ajam, ada yang kata manusia dan jin. Itu makna kulit merah dengan kulit hitam. Sebahagiannya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri, dan para isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dalam sebahagian qiraat, seumpama qiraat Ibnu Mas'ud, ya. Tapi qiraat ni qiraat syaz ataupun qiraat yang ganjil dan janggal dan tidak muktabar, tak boleh kita baca dalam sembahyang. Apa dia? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum. Adalah Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari mereka sendiri, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bapa mereka. Sebahagian riwayat lain pula kata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Dia ada tambah wa huwa abul lahum pada penghujung. Maknanya dikatakan, ada ayat, apa ayat ini dicerita mengenai bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pangkat bapa bagi orang-orang beriman. Kalau kita huraikan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, daripada sudut kefahaman ahli tafsir, makna Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman, maknanya lebih utama daripada segalanya. Wa imma daripada sudut dunia mereka maupun akhirat mereka. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan diri Nabi SAW tu sebagai penyelamat bagi sekalian umat. Nabi ni dia memang kerja nakkan kejayaan, keselamatan, kedamaian, kemenangan bagi umatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian apa dia? Para isterinya, maknanya sekalian ummahatul mukminin, adalah ibu-ibu bagi orang beriman. Berapa orang isteri Rasulullah? 9. Maknanya merujuk isteri Nabi SAW yang ditinggal wafat oleh baginda dan tidak pernah diceraikan. Tuan-tuan, kalau baca sirah, ada perempuan-perempuan yang Nabi pernah berkahwin dan diceraikan dan tak pernah dirujuk. Ada. Tinggal lagi kita jarang nak sentuh lah bab kat situ. Tapi ada kitab-kitab khusus dalam sirah bercerita mengenai berapa jumlah perempuan yang pernah dinikahi oleh Nabi SAW. Sebab pada sudut pasangan Rasulullah, ada isteri, ada hamba contohnya Maryah Al-Qibtiyah, yang ada anak nama dia Ibrahim alaihissalam. Ada wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang dipinang oleh Rasulullah tapi mereka menolak, dan ada yang pernah dinikahi oleh Rasulullah kemudian Nabi talak dan tak rujuk. Itu contoh sebahagian. Yang kebanyakan ditekankan yang maknanya memang dicerai mati lah, yang 9 tu. Maka ke-9 mereka ini digelar sebagai ibu-ibu orang beriman ataupun ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhun. Hukum hakam yang berkait dengan ummahatul mukminin adalah haram bagi umat dia untuk mengahwini mereka ini. Ini hukum khas bagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maknanya isteri-isteri Nabi yang ditinggal wafat ni tidak boleh sesekali dinikahi oleh orang lain. Akan tetapi daripada sudut yang lain, seumpama harta pewarisan kemudian berkahwin dengan anak-anak mereka anak-anak perempuan mereka contoh, maka itu tidak menjadi satu hukum. Maknanya hukumnya sama macam yang lain. Hukum yang terpakai pada umat mengenai ummahatul mukminin hanya diharamkan berkahwin dengan mereka sahaja. Faham makna? Itu sedikit faedah. Kemudian berkata para ahli tafsir, lebih utama bagi orang-orang beriman, yakni mereka mesti melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya, seperti ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Apa makna? Tak boleh engkar. Kok dah bersabda tak boleh lawan. Kok dah sabda lawan, apa jadi? Dah kau dah. Dikatakan juga menurut perintah hanya lebih utama dari mengikut pandangannya sendiri. Apa yang disuruh oleh Rasul wajib dibuat. Tak boleh nak bagi pandangan. Tapi sebenarnya maksud yang ditekankan oleh Qadi Iyad ni mungkin merujuk daripada sudut hukum hakam yang qat'i. Hukum syarak, apa yang bersangkut dengan hal-hal agama yang tak boleh nak dibagi pendapat. Adapun yang berbentuk ijtihadiyah, maknanya ijtihad Nabi SAW, maka boleh untuk diberi pendapat. Betul, kita baca contoh dalam Perang Badar. Nabi pernah berkemping dekat satu kawasan dan sahabat tanya, "Ya Rasulullah," ni menunjukkan adab sahabat kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, adakah tempat yang engkau pilih ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala yang tak boleh kami bangkang, ataupun ijtihad engkau yang boleh kami pendapat mengenainya?" Jadi Nabi katalah apa yang dibuat ni adalah ijtihad baginda sendiri. Maka dan sahabat itu pun mengusulkan supaya perkemahan orang-orang Islam diletak pada berhampiran air, sumber air. Dan Nabi menerima saranan tersebut. Faham makna? Adapun yang berbentuk wahyu, maka tak boleh dibangkang langsung. Dan para isterinya adalah ibu-ibu mereka, yakni kemuliaan mereka sebagai para ibu yang diharamkan untuk dikahwini sudah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai keistimewaan dan kekhususan buatnya. Bukan makna ibu kandung, tapi makna merujuk kepada kedudukan mereka sebagai ibu orang beriman. Kemudian demikian juga kerana mereka radhiyallahu anhum adalah para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maknanya bila mereka itu isteri Nabi SAW dan ditinggal wafat oleh baginda, maka mereka juga adalah isteri-isteri Nabi di dalam syurga. Waktu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ni ditinggal mati oleh laki kita, selagi mana kita tak bernikah dengan orang lain, insya-Allah dalam syurga besok itulah laki kita. Tapi Ustaz, acik dah kahwin dengan laki baru, macam mana? Tak dapat nolong itu dah. Ada perbahasannya, tapi saya tak nak bahas malam ni. Saya nak habiskan pasalnya. Saya nak khabar kalau dia tinggal mati dan dia tak berkahwin dengan sesiapa pun. Sebahagiannya lagi ayat Quran ni, walaula fadlullah sampailah wa ma yadurrunaka min syai' ni tak, saya tersilap. Dia patutnya petikan tu bermula dengan sesudahnya tu, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maksudnya, dan juga kerana Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengajarkanmu apa yang belum engkau ketahui, dan kurniaan Allah Ta'ala kepada engkau terlalu besar. Ni kalau nak bahasnya tak sampai tuan. Tapi cukuplah kurniaan Allah kepada engkau terlalu besar tu memadailah, seperti mana yang telah kita ulas pada minggu sudah, daripada sudut kebesarannya di dunia dan di akhirat dengan segala limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dikatakan kurniaan Allah yang sangat besar itu adalah pangkat kenabian atau apa yang telah diperolehinya sejak azali. Ataupun makna azali ni bukan makna sejak dia bersama Allah Ta'ala, sejak sedia ada tu, tak. Maknanya sejak dulu, sejak Allah Ta'ala tetapkan
ketinggian Nabi SAW tu sebegitu. Sebab apa? Ilmu Allah Ta'ala ni qadim lagi azali. Segala ketetapan yang berlaku pada makhluk semua sudah ditetapkan sejak azali. Kalau kita nyatakan Allah Ta'ala dahulu tak menetap baru nak menetap, itu sifat makhluk, ternafi pada hak Allah Ta'ala. Jadi makna azali yang diletakkan kat sini makna merujuk ketetapan dalam ilmu Allah Ta'ala. Faham makna? Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Syukur tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamatin wa nafasin ala dama wa si'ilmullah. Saya ampun dan maaf jika ada kelanjuran kata, terkurus hati, terlajak masuk, terkasar bahasa apa terlebih tu kurang. Mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan insya-Allah. Panjang umur murah rezeki kita jumpa Isnin depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an la tansi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta